Episode 12, Perjanjian Lama. Bunyi guruh perlahan, malam sunyi di kampung gaib. Suara Iski tenang, tapi penuh rasa berat. Malam tu, ketua kaum membayung panggil aku masuk ke ruang batu. Tempat suci, hanya mereka yang berdarah warisan dibenarkan masuk. Bunyi pintu batu ditolak, gema dalam gua. Dalam gelap, aku nampak dinding penuh ukiran. Gambar-gambar perang, makhluk dan satu lambang. Sama macam yang ada pada keris aku. Suara ketua lembut, dalam dan bergetar. Dulu, perjanjian ini dibuat oleh 5 penjaga. Bila dunia hilang seimbang, warisan mereka akan bangkit semula, satu demi satu. Iski tenang, nafas berat. Dan malam tu, aku disuruh pilih. Untuk tamatkan semua ni, atau untuk hidup sebagai penjaga. Bunyi tangan menyentuh batu, sinar menyala perlahan. Seri langit berdiri di belakang Iski, suara lembut, tapi yakin. Kalau kau langgar perjanjian, seluruh dua alam akan terbakar. Iski angguk perlahan, suara terakhir. Aku bukan sesiapa. Tapi kalau darah aku mampu lindungi dunia, maka darah inilah yang aku serahkan.